Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Fazilah Wijaya binti Abdullah, Pegawai Pendidikan Daerah Hulu Perak. Yang berusaha Barisan Timbalan Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Perak. Yang Dipertua Majlis Pengetua Sekolah Menengah Daerah Hulu Perak. Pengerusi Persatuan Guru Besar Malaysia Cawangan Hulu Perak. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan dan Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Perak, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu, sebelum kita memulakan majlis, hadirin dan hadirat sekalian diminta untuk berdiri bagi nyanyian Lagu Negaraku, Lagu Negeri Perak dan seterusnya, bacaan ikrar Rukun Negara. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut.
berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Hadirin dan hadirat dipersilakan duduk. Majlis mengalu-alukan kehadiran Yang Berusaha Dr. Mio, Timbalan Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera, dan salam Malaysia Madani buat semua. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita berhimpun pada petang yang indah lagi permai ini bagi menjayakan kemurnian agenda program tekad reformasi pendidikan melakar kanvas pendidikan masa hadapan. Hadirin hadirat warga dewan yang dikasihi, demi memberkati acara dan agenda kita, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Mahadi bin Isa, penolong pegawai sektor pembelajaran, tampil seketika untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pada hari dan saat ini kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan program tekad reformasi pendidikan melakar kanvas pendidikan masa hadapan di Dewan yang mulia ini. Kami memohon kepadamu agar engkau berkati dan rahmati majlis ini dengan limpahan kasih sayangmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Allahumma ya Karimu ya Aziz, sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya menjadi insan yang beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan, berkeyakinan, seterusnya menjadi warga negara yang berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru itu, berkatilah majlis kami ini, berkatilah juga usaha-usaha kami, kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan bidang pendidikan secara bersama demi mencapai kecemerlangan di dunia maupun akhirat. Allahumma ya Hanan ya Badi'us samawati wal ardh ya Zal Jalali wal Ikram. Peliharalah kami, warga pendidik dan anak didik kami sekalian. Perihalakanlah agama yang kami pegang. Perihalakanlah
negara kami yang kami sayang dari sebarang musibah, huru-hara dan bala bencana. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Mahadi bin Isa atas bacaan doa itu tadi. Dan semoga pertemuan kita pada petang ini dipelihara dan mudah-mudahan segala perkongsian pandangan, idea serta percambahan ilmu yang bakal dibentangkan dalam wacana ini akan memberikan manfaat yang besar seterusnya menjadi pemangkin kepada usaha memperkasa dan memertabatkan pendidikan demi masa depan generasi akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada yang berhak dan selayaknya, tetapi konsep kita pada hari ini saya ubah sedikit kerana konsep ini tajuknya pun adalah berkisar tentang wacana pendidikan itu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila kita cakap tentang wacana ini dengan membawa tajuk tekad reformasi pendidikan melakar kanvas pendidikan masa hadapan. Jadi kita melihat konteks pendidikan ini daripada atas, tuan-tuan dan puan-puan, daripada perspektif yang sangat besar, iaitu perspektif negara kita. Negara kita, Malaysia, kini memasuki dekad yang menuntut transformasi strategik dalam usaha untuk membentuk masa depan generasi akan datang. Jadi orang kata selaras dengan hasrat ini, menelusuri arus perubahan dunia yang pantas dan memberikan kesan langsung kepada landscape ekonomi, sosial dan politik, kita akan sedar dan kita akan pasti melihat bahawa pendidikan ini berperanan sebagai nadi utama. Sebagai nadi utama, saya katakan kerana apa nadi utama? Kerana ia hanya menentukan atau memastikan hala tuju negara kita bergerak seiring dengan kemajuan global itu sendiri. Dan peranan ini amat penting untuk memastikan bahawa kita, negara ini dapat melahirkan modal insan yang kompetitif di peringkat global. Dan rancangan pendidikan Malaysia ini adalah yang terbaru 2026 hingga 2035. Tetapi sebelum itu, yang kita biasa adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Dan pelan ini telah membina asas yang kukuh, terutamanya dalam aspek akses pendidikan. Namun ada namunnya, tuan-tuan dan puan-puan, kerana landscape global dan landscape domestik itu berubah pasca pandemik. Oleh sebab itulah, maka dengan itu rancangan pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035 ini digubal, bukan sekadar sebagai orang kata kesinambungan daripada dasar yang terdahulu, tetapi ini adalah merupakan satu intervensi strategik yang mendesak untuk memastikan bahawa sistem pendidikan di negara kita ini kekal relevan, dinamik, berdaya saing dan juga mampu untuk melahirkan modal insan ataupun murid-murid yang saya katakan tadi kompetitif di peringkat global itu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan rancangan baharu ini juga merangkumi aspek kemampanan, keluasan selain daripada memperkukuh aspek orang kata kecekapan dan sebagainya yang ada disenaraikan dalam 5 tumpuan utama itu, yang saya pasti akan digarap dengan lebih teliti oleh penceramah kita pada petang ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, rancangan pendidikan Malaysia ini mempunyai 7 teras strategik yang utama yang mendasari ataupun menunjangi rancangan pendidikan Malaysia kita. Di samping itu juga kita kena sedar kerja buat kita, fokus kita adalah kepada 9 sasaran wajib capai di dalam orang kata agenda
sasaran untuk mencapai RPM itu agenda untuk meningkatkan mutu, dan 3 sasaran wajib capai untuk merapatkan jurang. Jadi ini yang akan dikupas pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan. Selain itu juga tuan-tuan dan puan-puan, rancangan pendidikan Malaysia yang dibawa pada hari ini, dia melihat daripada keseluruhannya tuan-tuan dan puan-puan. Daripada untuk melahirkan insan sejahtera itu. Sebab itu kalau kita lihat, kalau dahulunya kita biasa dengan perkataan visi, misi, tetapi diubah. Visi itu diubah kepada wawasan, dan misi itu diubah kepada hala tuju. Apakah wawasan pendidikan negara kita? Wawasannya adalah pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Dan misinya pula, misi pendidikan negara kita adalah melestarikan sistem pendidikan negara yang bermutu untuk membangunkan potensi individu bagi mencapai aspirasi negara. Bila kita sebut tentang aspirasi negara ini tuan-tuan dan puan-puan, apakah itu aspirasi negara? Sebab itu aspirasi negara ini diterjemahkan pula, sebab itu cantiknya orang kata struktur dalam sistem pendidikan kita ini, aspirasi negara ini diterjemahkan pula daripada satu perenggan falsafah pendidikan kebangsaan. Mungkin kita sukar untuk kita nak ingat satu perenggan falsafah pendidikan kebangsaan itu, tetapi intipatinya adalah untuk melahirkan aspirasi negara itu. Jadi apakah aspirasi negara? Aspirasi negara adalah insan sejahtera. Kerana dalam falsafah pendidikan kebangsaan, targetnya, hasilnya adalah untuk menghasilkan insan sejahtera. Bila saya sebut insan sejahtera ini, ia merangkumi insan yang seimbang dari segi inteleknya, rohaninya, emosinya dan jasmaninya, dan juga ia dapat membangunkan. Bila kita ada insan yang sejahtera, barulah ia membangunkan keluarga, masyarakat dan seterusnya negara yang sejahtera. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat apakah definisi ataupun yang disebut oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Sebab saya kata tadi, falsafah pendidikan kebangsaan itu gambaran untuk intipati kepada aspirasi negara. Dan aspirasi negara itu adalah insan sejahtera. Jadi kita tengok apa falsafah pendidikan kebangsaan sebut. Falsafah pendidikan kebangsaan menyebut bahawa pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah untuk memperkembangkan potensi individu secara bersepadu dan menyeluruh untuk melahirkan insan ataupun modal insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dan usaha ini adalah untuk melahirkan warga negara yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta mampu untuk memberi sumbangan kepada kemakmuran dan keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Betul tak bila saya cakap tadi, aspirasi negara, insan sejahtera itulah yang ingin kita lahirkan. Jadi ini tanggungjawab kita sebagai anggota pelaksana di bawah ini. Jadi saya rasa tanpa membuang masa, tidak selayaknya untuk saya bercakap di depan tuan-tuan pada hari ini. Saya hanya membuka kata dan saya serahkan majlis ini dengan segala hormatnya tuan-tuan dan puan-puan, seiring dengan hasrat dan aspirasi pendidikan negara yang sentiasa bergerak dinamik. Program tekad reformasi pendidikan melakar kanvas pendidikan masa hadapan merupakan satu wadah penting untuk kita bersama-sama menzahirkan komitmen, memperkukuh iltizam serta memperkasa transformasi pendidikan demi melahirkan generasi masa hadapan yang berilmu, berdaya saing dan berintegriti. Jadi tanpa membuang masa, bagi menyempurnakan acara seterusnya, majlis dengan penuh takzim dan hormatnya menjemput yang berusaha Puan Fazilah Wijaya binti Abdullah, Pegawai Pendidikan Daerah Hulu Perak, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dr. Mio,
Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran JPN Perak. Yang saya hormati barisan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Hulu Perak, barisan pengetua dan guru besar seluruh daerah Hulu Perak, dan para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadrat Allah kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan izinnya kita dapat berhimpun untuk satu program yang cukup bermakna, iaitu program tekad reformasi pendidikan ataupun tekun bagi mencorakkan rancangan pendidikan Malaysia 2025-2035. Para hadirin, sepatutnya pada petang ini kita mulakan dengan penceramah yang harus memberikan tentang program tekad rancangan pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ini ialah Cik Faizul, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah yang baru dilantik pada Isnin baru-baru ni. Tapi beliau masih dalam perjalanan, jadi Dr. Myo dengan berbesar hati sanggup meneruskan ataupun memulakan program tekad kita pada pagi ini. Terima kasih, Doktor. Okey, tema hari ini melakar kanvas pendidikan masa hadapan, membawa mesej yang sangat mendalam. Kanvas ini masih putih dan kitalah pemegang amanah yang akan mencorakkannya. Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 menuntut kita untuk berfikir di luar kotak konvensional. Dalam tempoh 10 tahun akan datang, kita tidak lagi boleh sekadar mengikut arus. Kita perlu adaptif, iaitu mendepani teknologi buatan seperti AI dan digital secara total. Berkonsepkan manusiawi, walau setinggi mana pun teknologi, karamah insaniah dan adab murid tetap menjadi warna utama dalam kanvas kita. Lokaliti ke global. Dari lokal kita perlu beranjak ke global. Murid-murid di Hulu Perak mesti mempunyai daya saing yang mampu memecah sempadan geografi. Tekad ni adalah janji kita. Kita semua, para guru besar dan pengetua, adalah pemegang amanah paling besar yang paling hampir dengan murid yang akan merealisasikan tekad ini. Saya menyeru kepada semua barisan kepimpinan sekolah di Hulu Perak, ambillah peluang keemasan ini untuk menimba ilmu dan amanat yang bakal disampaikan oleh Doktor dan Encik Faizul. Jadikan input hari ini sebagai panduan untuk kita merangka strategi di peringkat sekolah masing-masing. Reformasi ini tidak akan berjaya tanpa sokongan padu daripada tuan-tuan dan puan-puan di barisan hadapan yang akan memimpin sekolah. Mari kita buktikan bahawa walaupun kita berada di hulu Perak, di hulu pemikiran dan tekad kita adalah yang terulung. Sekali lagi, terima kasih kepada Dr. Myo dan syabas kepada Jawatan Kuasa Pengelola. Semoga sesi hari ini menjadi titik tolak kepada kecemerlangan yang lebih gemilang di daerah kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Fazilah Wijaya binti Abdullah di atas ucapan alu-aluan sementara itu tadi. Dan tuan-tuan dan puan-puan,
Tanpa membuang masa, saya ingin terus menjemput Yang Berusaha Dr. Mior Hamdan bin Haji Ghazali, Timbalan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perak, untuk menyampaikan sesi taklimat berkaitan dengan tekad reformasi pendidikan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030. Salam pendidikan bermutu insan terdidik negara sejahtera. Salam We Deliver Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Terima kasih kepada pengacara majlis, yang berbahagia, yang bersa, Tuan PPD Hulu Perak, Puan Fadilah, dan rakan-rakan daripada PPD Hulu Perak, rakan-rakan pengetua. Apa khabar pengetua semua? Rakan-rakan daripada guru besar, apa khabar semua rakan-rakan guru besar? Tak lupa daripada Yayasan Didik Negara, orang kuat Yayasan Didik Negara, lupa nama kau. Dan semua yang hadir dalam Dewan SMK Pekalang Hulu petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekian, mana slide tekad tadi? Boleh tayang slide tadi? Baik, hari ini kita akan membicarakan satu perkara yang amat penting dalam kita menyusun atur satu rancangan yang besar untuk tempoh masa yang begitu panjang. Ya. Sebelum ni kita ada rancangan ataupun kita ada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Dan sebelum tu kita ada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia. Dan sebelum tu ada banyak lagi. Jadi pelan-pelan dan juga rancangan-rancangan ini penting untuk kita melihat dengan lebih mendalam, supaya apa saja atur langkah kita di peringkat sekolah, apa saja perkara yang kita lakukan berdasarkan pada satu rancangan yang begitu besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekian, tuan-tuan dah tengok kerangka ni kan? Saya yakin tuan-tuan boleh baca. Semua di hadapan saya ni orang-orang yang hebat-hebat. Oh, menteri dah sampai. Kena berhenti gaya. Orang boleh dah berhenti dah. Ya. Tuan-tuan dah, saya yakin tuan-tuan mampu untuk nak mentafsirkan perkara yang berada di hadapan ini. Ya, dengan cara yang tersendiri. Okey, kita boleh berhenti sekejap. Yang Menteri Pendidikan pun dah sampai. Okey. Dan kalau kita lihat dalam rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 ini, merupakan satu pelan yang begitu memberi makna kepada kita dalam dasawarsa kita untuk memastikan anak-anak kita yang berada sekarang ini. Kalau tuan-tuan tengok 2026 ni, di manakah anak-anak kita berada sekarang? Prasekolah tahap 1. Di mana mereka berada? Selamat datang yang berhormat Menteri Pendidikan Puan Fadilah Malina Siddiq bersama rombongan. Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Fadlina binti Siddiq, Menteri Pendidikan, dengan diiringi oleh Div-Div Kehormat masuk ke dalam Dewan Majlis. Mohon hadirin dan hadirat dipersilakan duduk. Selaut kasih seuntai rasa Yang Berhormat YB Fadlina binti Siddiq, Menteri Pendidikan, Yang Berusaha Dr. Mior Hamdan bin Haji Ghazali, Timbalan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perak,
Yang berusaha Puan Fazilah Wijaya binti Abdullah, Pegawai Pendidikan Daerah Hulu Perak, barisan-barisan timbalan daripada Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Perak, Tuan Haji Muhammad Musa selaku pengetua dan juga tuan rumah yang menyediakan Dewan Sebudi Akal Sekolah Menengah Kebangsaan Penggalan Hulu sebagai tempat untuk kita berhimpun pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan dan seterusnya, seluruh warga Dewan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan bermutu, insan terdidik negara sejahtera, dan salam Malaysia Madani buat semua. Hadirin yang dihormati sekalian, pada saat yang penuh bermakna ini, izinkan saya bagi pihak penganjur merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan selamat datang kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan atas kesudian meluangkan masa untuk hadir bersama-sama dalam Majlis Tekad Reformasi Pendidikan melakar kanvas pendidikan masa hadapan pada hari ini. Sesungguhnya, kehadiran Yang Berhormat ke majlis ini amat besar maknanya kepada seluruh warga pendidikan, khususnya kepada para pemimpin sekolah, pegawai pendidikan serta para pendidik yang hadir pada hari ini. Kehadiran Yang Berhormat bukan sahaja menyerikan lagi majlis, malah menjadi manifestasi sokongan dan komitmen kepimpinan tertinggi pendidikan negara dalam memperkasa budaya wacana ilmu serta pemikiran strategik pendidikan. Hadirin sekalian, setelah kita bersama-sama mengikuti pelbagai perkongsian pandangan, idea serta perbincangan yang cukup bermakna dalam Majlis Tekad Reformasi Pendidikan melakar kanvas pendidikan masa hadapan pada petang ini, maka tibalah kita ke penghujung pengisian majlis yang penuh dengan percambahan ilmu dan pemikiran strategik. Bagi menyempurnakan tirai majlis pada hari ini, majlis dengan penuh takzimnya menjemput Yang Berhormat Fadlina binti Siddiq, Menteri Pendidikan, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya majlis menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih saudara pengurusi majlis yang pengarah tak ada kan? Semalam saya suruh dia cuti rehat sungguh. Jadi dia kena rehat lagi tapi diwakili oleh rakan-rakan yang ada pada hari ini, Dr. Mio, Cik Faizul, Puan Fazilah, yang juga kita raikan Tuan Haji Muhammad Musa, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Penggalan Hulu, tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, saya sangat gembira dapat kembali semula ke kampung halaman saya. Jadi ini lama dah tangguh ya. Alhamdulillah dapat pulang. Tapi bukan satu saja, dua kampung hari ini saya balik. Tadi saya di Baling, ni kampung saya di Baling, kemudian di Penggalan Hulu. Jadi tak boleh tipu saya lah, Penggalan Hulu dengan Baling ni tak boleh tipu saya lah. Saya besar lama di Penggalan Hulu ni. Setiap kali cuti sekolah memang saya akan berada di Penggalan Hulu ataupun di Baling saja. Jadi itu memang tempat saya bermain. Sebab itulah dalam memilih kampung angkat madani, jadi Penggalan Hulu ni menjadi keutamaan saya memilih untuk menjadi kampung angkat saya. Dan sekurang-kurangnya saya boleh balik dan tengok bukan saja saudara mara yang ada, tetapi juga melihat sendiri bagaimana pembangunan pendidikan khususnya di Penggalan Hulu ini. Jadi itulah saya beritahu Dr. Mio, hari ini saya cover 3 negeri. Pagi Penang, ya, kemudian sebentar tadi Kedah, ya, jadi sempat jumpa pengarah Kedah, dan kemudian sekarang di Perak. Datang juga Tara duk kata tu. Okey, Cik Zul, pengarah pendidikan JPN Negeri Perak. Terima kasih Cik Zul datang. Jadi hari ini saya berhasrat untuk bertemu dan barangkali membicarakan sedikit tentang rancangan pendidikan Malaysia ini.
Ramai yang melihat bahawa rancangan pendidikan Malaysia ini hanya tertumpu kepada pengumuman-pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri sahaja. Ya. Sedangkan yang sudah pun kita lakukan dalam aspek persiapan itu jauh lebih besar, jauh lebih komprehensif dan melihat kepada keutamaan-keutamaan yang sedang kita kerjakan dengan bersungguh-sungguh. Kalau pelan pembangunan pendidikan yang lama itu ia dikenali sebagai anjakan, kerana ketika itu kita tidak ada apa-apa blueprint untuk dirujuk sebagai panduan ataupun pedoman pendidikan, tetapi untuk rancangan pendidikan Malaysia ini ia adalah lonjakan. Ya, jadi daripada anjakan pergi kepada lonjakan, transformasi dan juga reformasi pendidikan yang sedang kita giatkan dalam konteks untuk melaksanakan perubahan-perubahan demi mutu pendidikan negara. Sebab itu antara isu yang masih lagi perlu kita selesaikan termasuk tentang akses pendidikan. Ya. Anak-anak kita ni ada yang masih lagi tidak dapat pendidikan kerana isu-isu yang melingkari mereka, baik kemiskinan, baik perkahwinan kanak-kanak, baik halangan-halangan yang menyebabkan mereka tidak dapat pergi ke sekolah. Jadi akses pendidikan ini saya kena ucapkan syabas kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perak, kerana Jabatan Pendidikan Negeri Perak telah antara lain memulakan satu inovasi pendidikan yang sangat penting. Ya, kita tak pernah dengar sekolah atas bot, tuan-tuan dan puan-puan, tapi JPN Perak berani melakukan perubahan itu khas untuk orang asli. Ya, dan kebetulan saya pergi dan melihat sendiri bagaimana dalam kepayahan itu guru-guru kita, ini memang kita kena tepuk tangan untuk guru-guru kita, ya, kerana perjalanan untuk pergi ke sekolah bot ini tidak mudah. Mereka meninggalkan keluarga 3 hari tanpa ada apa-apa talian, telefon. Memang senyap sunyi, duduk atas tasik atas bot itu. Dan ini antara pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh guru-guru kita dan untuk memastikan bahawa akses pendidikan itu mesti sampai di mana jua anak-anak kita berada. Jadi saya difahamkan bilangan pelajar juga sudah meningkat, dan ini menunjukkan bahawa kesungguhan guru itu telah membuahkan hasil. Saya ingat saya naik sampai ke kampung yang paling atas, saya tanya cikgu siapa yang paling mereka suka. Jadi mereka sebut Cikgu Syauki. Jadi anak-anak ini boleh sebut nama cikgu yang mereka sangat suka dan sangat sayang. Dan apabila saya turun dan melihat kaedah pengajaran guru itu, Cikgu Syauki ni memang betul-betul menakjubkan, sehingga menyebabkan anak-anak ini mahu terus pergi ke sekolah kerana merasai keseronokan dan kenikmatan menghadiri kelas dan belajar itu. Jadi syabas kita ucapkan pada JPN Perak, dan kita mahu lihat lebih banyak lagi inovasi-inovasi, keberanian-keberanian zaman yang menuntut kita untuk lebih berani melakukan perubahan-perubahan bagi menjamin akses pendidikan. Baik. Dalam dewan ni anak-anak yang hadir ni tingkatan berapa? Tingkatan 5 buat apa datang sini? Balik baca buku sekarang? Soalan tahun ni susah Baik. Terima kasih. Anak-anak tingkatan 5 ini sangat penting, kerana kita sedang bercakap tentang satu sistem pendidikan yang sifatnya harus juga intact, dan dalam perubahan-perubahan yang kita sedang lakukan, khususnya tentang kurikulum baru. Jadi saya ucapkan tahniah juga kepada guru-guru prasekolah. Ada datang? Tak ada guru-guru prasekolah. Guru-guru prasekolah yang telah mendahului untuk tahun ini bagi melaksanakan kurikulum baru untuk prasekolah 2026. Dan tahun hadapan adalah tahun yang paling ditunggu-tunggu, kerana tahun 1 dan tingkatan 1 akan melaksanakan kurikulum baru untuk tahun 2027. Jadi cikgu-cikgu tingkatan 1 ada? Pun tak ada ni, cikgu datang ni dari mana? Mengajar apa? Jadi ini semua ada persiapan-persiapan kita melihat kepada bagaimana kita boleh melaksanakan dengan lebih baik untuk kurikulum
tahun 2027. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya juga barangkali ingin melihat bahawa ada satu agenda yang sangat penting dalam rancangan pendidikan Malaysia ini, iaitu merapatkan jurang. Ya. Jadi merapatkan jurang ini antara lain termasuklah melihat kepada jurang digital. Anak-anak internet sekolah okey ke? Ha? Okey lah. Okey ke okey? Okey. Maknanya okey lah. Ya? Baik. Ini antara perkara yang sering menjadi tuntutan ya, daripada ramai anak-anak melihat bahawa jurang akibat yang tidak dapat menikmati sebahagian besarnya mendatangkan juga dari segi persiapan kita melihat bagaimana teknologi mengambil alih sebahagian daripada kaedah-kaedah pengajaran. Ya. Dan sebab itu bila kita bercakap tentang teknologi ini, pastinya anak-anak kita juga dipersiapkan, guru-guru kita juga dipersiapkan. Ya. Namun, ya, ini penting untuk anak-anak. Ya. Namun anak-anak, ya, sebanyak mana pun kita menguasai teknologi, sebanyak mana pun kita menguasai AI, ya, teknologi dan AI sama sekali tidak boleh mengambil alih peranan guru anak-anak. Ya. Dan di sinilah dia peranan guru, iaitu sebagai yang mendukung dan peneraju pendidikan manusiawi ini menjadi teras penting dalam pendidikan kita. Ya, yang mengajar tentang nilai, yang mengajar tentang budi bahasa, yang mengajar tentang kesusilaan, yang mengajar tentang hormat antara kaum satu sama lain, yang mengajar tentang apa yang dimaksudkan sebagai menghormati budaya dan agama sesama kita ini. Inilah dia nilai-nilai yang hanya ada pada guru yang boleh memberikan tunjuk ajar dan pedoman itu. Dan sebab itu guru-guru ini sangat penting. Dalam rancangan pendidikan Malaysia, setiap segmen itu baik guru, baik PIBG, baik murid-murid, ya, tapi segmen guru ini kita berikan perhatian yang cukup besar kerana kita melihat kepada keberkesanan untuk kita laksanakan rancangan pendidikan Malaysia ini juga bergantung kepada guru. Dan antara perkara yang diberikan tumpuan untuk guru ini termasuklah selain daripada soal profesionalism mereka ini adalah bagaimana mereka boleh menguasai ya, yang disebut sebagai reformasi pendidikan yang harus bermula di dalam kelas masing-masing. Ni berapa ramai cikgu cemerlang ni kat sini ni? Ada? Oh, cikgu Abu je. Ada cikgu fizik ada? Ni cikgu mat, ramai-ramai ni cikgu apa? Cikgu besar je. Ada yang mengajar bahasa Melayu? Tak ada juga. Okey. Jadi ini antara benda yang sedang kita lihat juga adalah berkaitan dengan penguasaan bahasa. Ya. Jadi dalam kita melihat dalam konteks rancangan pendidikan Malaysia ini, bahasa Melayu ini tiada kompromi lah untuk anak-anak kita dan juga kita untuk kuasai. Dan antara benda yang kita bagi perhatian daripada awal adalah di peringkat IPG, yang mana anak-anak kita yang mengambil option bahasa Melayu akan keluar bukan saja sebagai graduan bahasa Melayu tetapi juga sebagai munshi bahasa. Ya, jadi mereka bukan sahaja menguasai bahasa Melayu itu sebagai option mereka, tetapi juga harus berkhidmat sebagai munshi bahasa. Ya, anak-anak ni ada yang jadi cikgu? Ada yang nak jadi cita-cita nak jadi cikgu? Tak ada. Ya Allah, nak jadi apa ni? Ada. Okey, janganlah cakap tak ada. Ya, ada nak jadi cikgu. Baik. Dan ini bahasa ini tidak hanya melihat kepada keperluan bahasa Melayu sahaja, termasuk bahasa Inggeris. Yeah? Can you hear me? Boys at the back, can you hear me? Can you understand me? Yes. Okay. Girls, are you okay? Can you hear me? Can you understand me? Yes, good. Now, bahasa Inggeris ini anak-anak, dia bukan sahaja setakat bahasa kita untuk belajar, untuk peperiksaan, tetapi adalah bahasa masa hadapan yang mesti dikuasai kerana ya, industri, baik cabang ilmu, baik muamalah kita dengan manusia setiap hari semakin lama dengan dunia tanpa sepadan ini memerlukan kita menguasai bahasa Inggeris. Begitu juga dengan bahasa-bahasa lain.
ya, termasuk bahasa Tamil, bahasa Cina dan juga bahasa Arab yang sedang kita lihat bagaimana bahasa-bahasa ini dapat dikembangkan di dalam sekolah-sekolah biasa menjadi pilihan anak-anak kita. Ya, bahasa Cina misalnya adalah bahasa teknologi ketika ini. Sebab itu kita juga beri tumpuan kepada beberapa sekolah khususnya untuk melihat bagaimana bahasa ini dikuasai oleh anak-anak, ya, yang maknanya bukan penutur asal lah, ya, supaya ia juga dapat dikembangkan dalam konteks bahasa ilmu dengan lebih baik. Jadi kita ada sekolah-sekolah yang akan kita pilih 5 sekolah di daerah sekolah rendah dan juga 5 sekolah di peringkat menengah. Perak dah selesai dah buat pemilihan sekolah-sekolah itu, ya. Dan antara yang kita lihat juga bagaimana sekolah-sekolah yang terpilih ini boleh dijadikan sekolah bitara bahasa. Jadi maknanya selain daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan memenuhi aspek SKAS itu, ia juga harus melihat kepada keupayaan mereka menggunakan sepenuhnya, mempertingkatkan guru-guru dan juga anak murid tentang penguasaan bahasa, khususnya bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Dewan Bahasa dan Pustaka semalam juga telah menyenaraikan 20 buah sekolah yang mereka pilih untuk angkat sebagai sekolah angkat Dewan Bahasa bagi memperkukuhkan bahasa Melayu, dan kita melihat bagaimana peranan guru besar dan pengetua juga untuk terus memperkukuhkan soal-soal yang terkait dengan penggunaan bahasa ini. Saya sangat mendukung sepenuhnya sekiranya para pentadbir boleh memberikan sedikit ruang, hatta ruang yang lebih besar untuk melihat bagaimana penggunaan bahasa, khususnya bahasa Melayu yang baik dan juga bahasa Inggeris ini dapat diluaskan di sekolah masing-masing, ya. Jadi guru besar semua kena cakap English lah, ya. Mesyuarat dalam bahasa Inggeris boleh? Boleh kot dah. Yes or no je kan tanya. Okay. Yes, no, alright, ya. Ini semua adalah antara perkara yang kita lihat dalam rancangan Pendidikan Malaysia ini yang mesti diterajui oleh para pentadbir dan guru-guru kita. Baik, satu lagi aspek yang menjadi kehebatan rancangan Pendidikan Malaysia ini adalah bagaimana tumpuan terkait rapat dengan STEM dan TVET ini yang sudah pun menjadi yang kita sebut sebagai hala tuju negara ini diperkukuhkan melalui bukan sahaja kurikulum tetapi juga melalui dengan pendekatan-pendekatan yang sangat penting. Sebab itu bila kita bercakap tentang matriks pembelajaran ini, ya, ini kita kena jelaskan pada masyarakat. Semalam semasa perjumpaan saya dengan para pelajar tingkatan 5 dan 6 di Penang, mereka masih lagi bertanyakan adakah matriks pembelajaran ini menggantikan UPSR dan PT3. Ya. Jadi pastinya mereka melihat bahawa dalam konteks peperiksaan dan maknanya beban memahami orientasi peperiksaan ini masih lagi dalam masyarakat ini melihat bahawa orientasi itu, ya, dan kefahaman mereka tentang pentaksiran itu mesti terus kita pertingkatkan. Saya ada data semalam, saya duduk dengan dalam pemukiman, kebetulan kami buat pemukiman bahagian pengurusan sekolah harian, dan antara data yang kita lihat adalah bagaimana guru-guru kita sendiri tidak menguasai pentaksiran itu, ya. Dan ini menjadi antara keutamaan kita melihat mengapa matriks pembelajaran ini mesti kita kembali lihat dalam konteks domain pentaksiran itu dan memberikan penekanan tentang penguasaan itu. Jadi murid-murid tahun 4 pada tahun ini, insyaAllah bulan Oktober, cikgu guru besar sekolah rendah dah pun tak angkat tangan, tak tahu ni datang dari mana ni, tak tahu siapa yang main ni sebenarnya. Dia darjah 4 tahun ni, bulan 10 akan ada matriks pembelajaran untuk tingkatan 4 dan tahun depan untuk tingkatan 3, ya. Jadi untuk matriks pembelajaran darjah 4 ini adalah untuk kita lihat penguasaan literasi dan numerasinya. Jadi cikgu jangan pressure lah, ya. Jangan rasa tertekan macam mana kita nak buat resepi Khairul Aming tu, tak perlu pun, ya. Sebab ini adalah benda yang memang cikgu-cikgu dah buat pun intervensi ni daripada darjah 1 depa masuk tu, dah memang buat pun intervensi ni. Jadi matriks pembelajaran tu adalah untuk mengukur, ya, sama ada intervensi yang cikgu-cikgu lakukan ini bertepatan dengan aspirasi yang kita mahukan ataupun bertepatan dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak ini, ya. Jadi
saya ingat ini adalah satu proses yang sangat baik bila mana kita boleh membuat satu pengukuran tentang literasi dan numerasi ini berdasarkan pada pengalaman-pengalaman kita sewaktu melakukan intervensi kepada anak-anak murid kita ini sejak daripada mereka masuk darjah 1. Begitu juga semasa mereka tingkatan 3 nanti, matriks pembelajaran ni pengetua-pengetua ada? Ada, okey. Ni posa kita posa juga tapi angkat tangan pun tak boleh dah, no? Oh, letih sungguh. Jadi untuk tingkatan 3 ini, matriks pembelajaran ini adalah untuk kita berikan tumpuan kepada mereka untuk memilih aliran selepas tingkatan masuk saja tingkatan 4 nanti. Jadi mengukur kemahiran mereka, mengukur minat mereka dan mengukur apa yang mereka kuasai, itu juga satu perkara yang sangat penting dan aspek yang kita harus berikan tumpuan. Dalam masa yang sama, anak-anak, rancangan pendidikan Malaysia ini juga harapan kita adalah pada anak-anak ya, untuk melihat keberkesanannya. Sebab itu antara aspek penting juga dalam komuniti pendidikan kita ini, dalam rancangan pendidikan Malaysia ini, antara benda yang kita bagi tumpuan adalah tentang kesejahteraan, ya, the well-being of the teachers dan the well-being of the students. Ini penting. Kesihatan mental, ya, bully yang sedang kita perangi habis-habisan. Begitu juga dengan kita melihat bahawa dalam soal psikososial, psikoemosi, semua ini harus diberikan perhatian dalam konteks untuk membina satu generasi madani yang lebih kukuh dan lebih kuat. Sebab itu saya tidak akan kompromi dalam soal-soal yang terkait rapat dengan kesihatan mental ini. Ya, ada kes, ada sebarang percubaan yang harus kita lihat dalam konteks bagaimana tekanan-tekanan dan kemurungan ini mesti juga diambil perhatian penuh oleh pihak pentadbir. Walaupun kita harus akui bahawa ada kes itu adalah beyond expertise kita lah, maknanya kita tidak ada kepakaran untuk menyelesaikan isu-isu itu, tetapi bagaimana kita menguruskan itu, ya, keprihatinan kita dan bagaimana tindakan cepat kita itu akan memberikan kesan langsung. Sebab itu dalam model sekolah selamat kita, dalam konteks kita melihat bahawa child protection policy kita yang masih lagi dalam proses akhir, untuk semakan sebelum kita endorse kepada semua khususnya yang terlibat dalam warga untuk keselamatan sekolah ini, antara perkara yang kita beri keutamaan juga melihat kepada isu-isu yang terkait rapat dengan kesejahteraan para guru dan juga anak pelajar. Termasuk juga daripada aspek gangguan seksual yang mesti juga kita bercakap dari semasa ke semasa, mengingatkan, ya, dalam komuniti pendidikan ini kes-kes ini berlaku dan ia mesti ditangani dengan segera dan cepat dalam konteks memastikan perlindungan kepada mangsa ini, apatah lagi kalau ia melibatkan kanak-kanak, ya, harus diambil tindakan yang segera. Kita juga melihat cikgu dalam konteks STEM ini, dan antara yang diberikan keutamaan adalah melihat bagaimana penguasaan dalam aspek bahasa matematik, sains, ya, dan subjek-subjek STEM ini juga harus diberikan perhatian. Saya nak rakam ucapan terima kasih dan tahniah kepada JPN Perak untuk keputusan SPM yang lepas. Yang lepas, yang belum ni 31 ni kita tunggulah. Yang saya fikir daripada keseluruhan analisis yang kita buat itu, Perak telah menunjukkan prestasi yang sangat baik untuk terus ditingkatkan dari semasa ke semasa. Tapi saya nak pesan, pengarah ada kat sini, tapi itulah saya tak boleh nak cakap takut tertekan pengarah. Tapi tak apa, biar Dr. Mio yang tertekan lah. Dia pass saja pada Dr. Mia. Faizul pun ada kat sebelah, pergi pass kat mereka lah. Jangan tertekan seorang-seorang. Tapi saya ingat saya kena pesan pada Perak ini. Perak ini macam mana saya sebut, terlalu dekat di hati saya. Mak ayah saya orang Perak, saya pun cuma membesar dan lahir di Selangor, tapi maknanya di Perak ini memang ada special attention. Sebab tu saya balik ke Pangkalan Hulu untuk melakukan kembali kerja-kerja untuk menjaga kembali Pangkalan Hulu ini, dalam konteks bahawa pendidikan ini kita tidak boleh complacent, ya. Maknanya apa yang kita dapat dalam keputusan-keputusan itu, ia tidak menggambarkan bahawa kita harus berpuas hati dengan apa yang ada, ya.
Sebaliknya, sebab itu program tekad ini kita buat untuk kita sama-sama merungkai kembali apa isu-isu yang harus kita selesaikan di peringkat sekolah kita, di peringkat kelas kita. Jadi reformasi yang paling besar berlaku sebenarnya bermula dalam kelas cikgu-cikgu kita. Dan itulah unit yang paling penting untuk melakukan reformasi pendidikan. Sebab itu bila Nazir datang kepada saya membentangkan SKAS dan melihat semua dari segi aspek cikgu-cikgu punya sekolah ini, saya ada keprihatinan yang tinggi untuk beberapa aspek, khususnya melihat kepada peranan pentadbir, kualiti pentadbir, dan bagaimana hubungan pentadbir dengan guru dan bagaimana hubungan pentadbir dengan para pelajar. Ini concern yang bagi saya cukup besar. Begitu juga dengan bagaimana melihat program-program intervensi yang dijalankan itu berkesan ataupun tidak, dan bagaimana memahami secara keseluruhan pembinaan ekosistem sekolah. Saya cukup bahagia sepanjang Jaulah Ramadan ini saya ke Pahang, Johor, Melaka, mana lagi? Perak saya pergi tak? Tak pergi Ni baru datang sini lah. Okay. Dan negeri-negeri lain, hampir semua sekolah yang saya pergi itu, kes bulinya maknanya untuk 3 tahun tidak ada. Dan ini memberikan kita signal bahawa ada beberapa ekosistem di sekolah itu yang dibina sehingga 3 tahun bertahan sebegitu tanpa ada kes-kes yang besar. Tapi saya setiap malam saya berada dalam war room. Setiap malam saya dalam war room untuk menilai dan melihat kes-kes yang berlaku setiap hari. Dan sebab itu saya selalu pesan kepada pengarah, Perak ni antara yang punya kes tinggi di seluruh negara setiap hari. Jadi saya ada concern sedikit untuk Perak ini dan bagaimana kita boleh melakukan mengambil tindakan segera untuk melakukan intervensi dengan segera. And I'm here to help. Maknanya kita kena sama-samalah cari jalan penyelesaian, melihat bagaimana sekolah-sekolah kita ini perlu diberikan dalam soal kepercayaan ibu bapa, untuk sekolah-sekolah ini dapat kita pertingkatkan, khususnya kepercayaan masyarakat. Jadi masyarakat ni dia tengok ada satu kes je, kita ni tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, kita sekarang ni berhadapan dengan satu fenomena TVTS. Tahu tak apa dia TVTS? Tak viral, tak settle. Dan kita tak boleh hidup selamanya dalam zaman macam itu. Kerana kita ini, pendidikan ini, dia adalah soal substance, dia adalah soal evidence, dia adalah soal terkait rapat dengan prinsip, dia terkait rapat dengan keadilan. Itu yang kita ajar pada anak-anak kita. Tapi kalau kita ni memang masyarakat kita ni duk viral je, tak nak dengar tentang substance, tak nak dengar satu pihak lagi, ini problem. Masalah besar bagaimana kita nak menentukan keadilan itu dan kebenaran itu kalau hanya satu pihak itu yang dianggap yang bising itulah yang benar. Ini masalah dalam konteks kita melihat bagaimana masyarakat kita ini harus juga diberikan perhatian dan bagaimana kita nak didik anak-anak kita ini supaya budaya-budaya termasuk yang kita sebut dalam Al-Quran tabayyun ini, termasuk juga dengan melihat dalam konteks yang lebih adil berita-berita ini, rujukan otoriti yang akan memberikan penegasan dan penjelasan yang jauh lebih baik. Saya juga bimbang dengan fenomena ataupun apa yang berlaku terkini soal kuil, soal bagaimana masyarakat kita respon kepada isu-isu agama dan juga budaya dan juga kaum ini. Ini juga balik kepada soal pendidikan. Bagaimana kita melihat dari kacamata kita kepada anak-anak kita dan menyampaikan message tentang lita'arafu sebagaimana anjuran Al-Quran. Soal bagaimana Madani menyampaikan message yang sama tentang hormat, kasih sayang, dan juga prinsip damai itu sendiri yang harus juga kita lihat bahawa ia mesti berlaku dalam konteks pendidikan ini dengan kesedaran-kesedaran itu. Kebimbangan itu ada, tetapi kita harus jawab dalam konteks melihat bagaimana pendidikan itu harus menjadi tunjang kepada penyelesaian-penyelesaian dan isu-isu tersebut. Dalam rangkuman yang sama, kita juga berdepan dengan konflik antarabangsa ketika ini. Sebab itu apabila kerajaan mengumumkan membatalkan semua rumah terbuka, janganlah kita pula terasa rumah terbuka kita pun kita tak boleh buat. Ini kadang-kadang kita ni sensitif sampai tahap tu pula dah.
Ya, dia ingatkan kita umum itu, rumah dia pun tak boleh buat rumah terbuka. Kami ni macam mana Wabi? Kami ada 40 adik-beradik. Ya? Mak 18 nak buat lagu mana? Jadi ramai. Ya? Rumah terbuka rakyat, teruskan rumah masing-masing. Ya? Tapi yang kita sebut ini adalah komitmen kerajaan Madani untuk mengutamakan rakyat ketika ini. Jadi kita batalkan semua. Ya? Dan kita juga akan maklumkan kepada Jabatan-Jabatan Pendidikan Negeri selepas ini, ya, bagaimana kedudukan dan keputusan kita berkaitan rumah-rumah terbuka di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri. Tapi sekolah teruskan. Ini penting. Ya, untuk sekolah teruskan. Saya rasa tidak ada masalah. Tapi yang besar-besar ini, ya, kita kena ambil perhatian sedikit, ya, dan mengambil peduli tentang apa yang sedang berlaku ketika ini. Ketika ini memang semalam saya hari Jumaat, saya dan Yang Buat Perdana Menteri dan rakan-rakan kabinet yang lain, kami mesyuarat khas berkaitan perkembangan terkini ini dan melihat bagaimana kita boleh terus melindungi negara kita ini dalam konteks untuk memastikan rakyat kita terus mendapat manfaat, ya, dan tidak terkesan, ya, sebagaimana negara-negara lain, ya. Dan dalam masa yang sama, ya, keutamaan itulah yang menyebabkan beberapa keputusan terkait rapat dengan rumah terbuka ini dan juga melihat keutamaan kerajaan untuk memberikan keutamaan kepada kesejahteraan rakyat ini, kita kembalikan tumpuan-tumpuan itu. Ya? Jadi sebab itu kita jangan ambil mudah perkembangan yang berlaku, kerana kesan itu akan kita rasai juga. Soalnya sama ada cepat atau lambat. Ya? Tetapi ketika ini sebagai kerajaan Madani, kita sedang bertungkus lumus untuk memastikan bahawa tuan-tuan dan puan-puan rakyat kita dapat raya dengan tenang, ya, bekalan makanan semua cukup. Setakat ni alhamdulillah, ya, boleh balik raya dengan jiwa yang lapang, ya. Dan sebab itu tumpuan-tumpuan kita ketika ini adalah di peringkat kita kerajaan ini, ya, supaya apa yang sudah pun kita hentikan itu dari segi perbelanjaan untuk rumah-rumah terbuka, jamuan-jamuan di peringkat kerajaan ini, kita boleh kembalikan kepada rakyat. Ya? Jadi insya-Allah kita sedang bekerja keras untuk aspek itu, dan pastinya juga kita mahu memastikan bahawa apa yang kita rancangkan itu tidak terganggu dengan apa yang berlaku ketika ini. Jadi sebab itu saya ingat tuan-tuan dan puan-puan, dalam aspek yang lain saya sebut berulang kali bahawa persiapan kita untuk rancangan pendidikan Malaysia ini sangat rapi dan ia dijayakan oleh sepenuhnya oleh anak-anak Malaysia. Ini antara benda yang saya sangat bangga sebenarnya untuk sebut tentang rancangan pendidikan Malaysia ini. Dokumen itu, ya, kalau sebelum ini pelan pembangunan ini kita ada pakai konsultan luar negara. Tapi yang ini betul-betul made, ya, maknanya daripada made from Malaysia, ya, dan juga dilaksanakan oleh anak-anak kita dan libat urus beribu-ribu libat urus yang telah pun dilaksanakan. Jadi sebab itu antara perkara yang mesti kita angkat dalam rancangan pendidikan Malaysia ini juga adalah melihat bagaimana ia akan memberikan beberapa yang kita sebut sebagai tumpuan khusus, ya, termasuk kepada pentadbir ini dalam konteks prasarana sekolah yang lebih kondusif, ya, dan peranan kita untuk memastikan bahawa rancangan pendidikan Malaysia ini benar-benar dapat dijayakan oleh semua pihak. Sebab tu besar harapan saya, ya, anak-anak kita ini, anak-anak yang ini mungkin daripada pelan pembangunan pendidikan, betul tak? Dia daripada pelan pembangunan. Tapi yang akan datang ini, yang bermula pada tahun 2026 ini, ya, tahun ini mereka semua adalah anak-anak rancangan pendidikan Malaysia yang akan dilihat sebagai anak-anak yang telah pun melalui satu proses lonjakan yang sangat besar. Dan pastinya juga melihat kepada anak-anak keperluan khas ini antara permintaan paling tinggi yang kita terima saban tahun. Setiap tahun data itu menunjukkan peningkatan 10% and above lah. Maksudnya permintaan untuk anak-anak keperluan khas ini sama ada memang kerana advokasi kesedaran dalam masyarakat yang berlangsung dengan begitu baik, begitu juga dengan komitmen kerajaan ketika ini dan kementerian yang melihat bahawa keutamaan kepada pendidikan itu khususnya untuk tidak ada diskriminasi, tidak ada pengecualian pendidikan kepada anak-anak yang memerlukan itu, menunjukkan bahawa ada tanggungjawab yang sangat besar untuk menyusun kembali kelas-kelas pendidikan khas ini kerana permintaan itu yang cukup tinggi. Jadi sebab itu dalam konteks akses, equality, ya, ini perkara-perkara yang harus kita beri tumpuan
bila kita lihat kepada soal-soal yang terkait rapat dengan mengatasi isu-isu keciciran ini, termasuk di kalangan anak-anak berkeperluan khas yang saya fikir anak-anak ini juga perlu kita pastikan dalam konteks akses mereka itu untuk mendapat pendidikan yang jauh lebih baik. Di kesempatan ini juga barangkali saya selalu sebut di kalangan rakan-rakan bahawa tahun ini tahun kita. Izinkan saya juga barangkali menyebut juga selepas pemukiman 2 hari yang lepas, kita melihat semua ada beberapa isu yang sangat mendesak ketika ini yang memerlukan beberapa pemerhatian dan juga tindakan yang segera. Jadi dalam konteks itu kita bukan sahaja melihat bahawa pakat yang kita buat dengan prasekolah, tekad yang kita buat hari ini, ya, tapi kita nak tambah satu lagi, nekat pula, ya. Kerana rancangan pendidikan Malaysia ini tidak akan berjaya tanpa nekat daripada tuan-tuan dan puan-puan selaku peneraju, ya, rancangan pendidikan Malaysia ini. Jadi kita ada pakat, tekad, nekat, ya. Lepas ni tak tahulah apa lagi, ya. Tapi nak menunjukkan ia bukan sekadar frasa yang kita saja-saja nak sebut, ya. Tapi tekad ini saya dah pusing dengan Datuk Dr. Azam ni, pusing satu Malaysia untuk sampaikan, ya, bahawa mengapa dokumen ini mesti dibaca, mengapa dokumen ini mesti, ya, diterjemahkan oleh pentadbir dan guru-guru kita, mengapa Jabatan Pendidikan Negeri mesti juga melakukan, ya, semua tujahan-tujahan yang kita sebut sebagai teras-teras ini dalam bentuk pelan-pelan yang akan dilaksanakan di peringkat negeri supaya rancangan pendidikan Malaysia ini dapat dibaca dan diterjemahkan dengan jauh lebih baik daripada pelan pembangunan pendidikan sebelum ini. Kita tidak mahu, tuan-tuan dan puan-puan, dokumen rancangan pendidikan Malaysia ini jadi dokumen Putrajaya. Saya nak dokumen rancangan pendidikan Malaysia ini jadi dokumen di Pengkalan Hulu, ya. Dan sebab itu semua kita ini ada tanggungjawab untuk menterjemahkannya dalam konteks kita. Macam mana PPD di Pengkalan Hulu ni nak terjemahkan rancangan pendidikan Malaysia itu dalam konteks di Pengkalan Hulu, di Baling, ya, di Bagan Datuk, satu lagi kampung saya Bagan Datuk lah, ya. Tapi maknanya kalau orang tanya boleh cakap Jawa ke tidak, jawapannya adalah tidak boleh, ya. Sitik-sitik ya, boleh. Bapa saya cakap bahasa Jawa ni dia bukan bahasa Jawa yang biasa, dia bahasa Jawa halus. Saya pun tak faham, ya. Jadi kalau raya ni tuan-tuan, ni selingan, ya. Kalau raya ni, kalau dalam budaya Jawa ni minta maaf dia cukup lama, ya. Jadi saya kadang-kadang kami anak-anak ni, ya, kalau masa kecil-kecil kami hilang kesabaran nak tunggu proses memohon maaf ini. Jadi mohon maaf dia punya lama, tak tahulah berapa tahun punya kesalahan diungkit, ya. Kemudian air mata dia lagi, ya. Jadi kita kata lamanya minta maaf, ya. Tapi itulah yang kita belajar, ya. Jadi bila teringat balik zaman minta maaf di dalam budaya Jawa tu, saya ingat itu yang paling dramatik yang saya pernah lihat. Nak takdirnya saya kahwin pula dengan orang Banjar, ya. Rupanya sama juga, orang Banjar pun minta maaf lama, ya. Jadi setiap tahun saya kena fikir skrip yang lama untuk minta maaf kepada suami, ya. Walaupun banyaklah dosa sebenarnya, tapi maknanya panjanglah sesi meminta maaf itu, ya. Tapi ini mungkin barangkali anak-anak kita tak rasa budaya-budaya ini, tapi inilah dia keluhuran, ya, yang ada pada leluhur kita, melihat kepada setengah budaya. Okey, itu cerita sampingan je. Baik, yang saya nak masuk kemudiannya adalah soal yang terkait dengan persiapan kita melihat bahawa kita tidak menyiapkan anak-anak kita ini hanya untuk apa yang ada dalam Malaysia sahaja. Ini penting kerana kita tak tahu, ya, anak-anak kita ni sekolah mana, Pengkalan Hulu ni misalnya, sekolah mana yang akan terlibat dalam pentaksiran TIMS, PISA dan CPLM. Ada 3 asesmen antarabangsa yang akan terlibat. Kalau saya tahu, ya, dan saya boleh submit nama sekolah-sekolah yang boleh jadi sampel kepada TIMS, PISA dan CPLM ni, senang kerja saya. Saya submit semua SBP, saya submit semua sekolah-sekolah cemerlang, saya submit semua sekolah yang saya fikir anak-anak ini boleh jawab soalan. Senang cerita. Tapi ia tidak berlaku begitu, tuan-tuan dan puan-puan, ya. TIMS, CPLM dan PISA
adalah soal sampling mengikut kohort umur. Jadi sebab itu dalam TIMS dan PISA kita ada budak MARA, Giat MARA, ada budak-budak daripada sekolah agama negeri, ada daripada sekolah-sekolah yang lain juga, bukan saja daripada dari peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi sampling itu adalah sampling yang terbuka begitu. Ramai orang tidak memahami konteks sampling itu. Jadi sebab itu bila berlaku saja keputusan-keputusan TIMS dan PISA itu, ramai yang melenting kerana mengatakan bahawa sistem pendidikan kita tidak bagus. Ia tidak berlaku begitu sebenarnya. Tetapi apa yang sedang kita lakukan ketika hari ini adalah kerana kita tidak tahu sampling itu, jadi kita buka, dan Jabatan Pendidikan Negeri harus ambil perhatian kepada latihan-latihan guru misalnya, yang sedang kita bina dalam aspek persiapan itu di bawah Dr. Rusmini. Kita juga melihat bagaimana kita mahu terlibat secara langsung dalam PISA School misalnya, menjadi sebahagian daripada komuniti sekolah-sekolah yang mengambil PISA, supaya kita ada pengalaman itu, menceritakan dan mengalami sebahagian daripada negara yang menyertainya itu dan berkongsi pengalaman-pengalaman itu. Kita juga melihat bagaimana jawatankuasa benchmarking international antarabangsa yang telah pun kita tubuhkan, supaya kita dapat mengenal pasti apakah dia perubahan-perubahan dalam menjawab soalan TIMS dan PISA ini yang telah pun tidak lagi dijawab menggunakan pensel, pen dan kertas, sepenuhnya menggunakan teknologi. Dan ini cabaran untuk kita dan anak-anak kita juga, Jadi cabaran masa menggunakan pensel dan kertas pun ada cabaran juga. Cik Zul, anak-anak kita ni bila tak boleh nak jawab, dia tulis kat bawah kertas tu I love you. Jadi kita pun tengok ni memang tak boleh jawab lah, kalau dah sampai I love you tu. Jadi ini cabaran-cabaran yang kehadapan yang harus kita lihat bagaimana kita boleh angkat kembali dalam aspek mempersiapkan semua anak-anak kita ini, kerana sampling itu kita tidak tahu mana sekolah yang dapat dan sebagainya. Kalau kita preempt pula, maknanya kita dah siapkan sekolah-sekolah ni pula, takut disqualified pula, pun tak boleh juga. Jadi sebab itu sampling itu adalah cabaran untuk kita, tetapi bagaimana kita berhadapan dengan aspek-aspek ini. Kita juga melihat bahawa kita mempunyai keputusan-keputusan yang sangat baik di peringkat CPLM. Ada satu lagi keputusan yang masih ditangguh. InsyaAllah kita akan cuba mohon untuk disegerakan keputusan itu. Tapi setakat ini keputusan-keputusan itu menunjukkan peningkatan yang sangat baik dari segi penguasaan anak-anak kita, walaupun ada intervensi yang masih perlu kita laksanakan. Dan antara benda yang banyak negara sedang belajar daripada kita adalah melihat bagaimana sistem pendidikan kita ni dan kurikulum kita. Ramai orang tak percaya bila saya cakap banyak je negara nak belajar daripada kita, tapi sebab kita ni terlalu sibuk menjawab yang dalam negara ni macam-macam sangat, semuanya tak elok kalau daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, semuanya tak betul kalau daripada kita ini. Kalau tak betul, Cik Zul tak jadi pengarah pendidikan negeri ni. Kalau tak betul, Faizul pun tak jadi kat sini, Faizul. Faizul sekolah mana lu? King Edward. Tak jadi kat sini. Saya pun tak jadi, kalau tidak kerana sistem pendidikan kita yang sangat-sangat baik ketika ini sebenarnya. Jadi sebab itu saya mohon untuk kita harus meyakinkan bahawa ibu bapa, komuniti, malah anak-anak kita ni, anak-anak ni kita ni kena tanya mereka yakin tak dengan sistem pendidikan kita ni? Kalau mereka jawab mereka pun tak yakin, tuan-tuan dan puan-puan, sadaqallahul azim lah kita. Tapi mereka mesti diyakinkan bahawa rancangan pendidikan Malaysia ini adalah untuk menjadikan mereka jauh lebih baik. Rancangan pendidikan Malaysia ini adalah untuk meletakkan mereka setanding dengan pelajar-pelajar Singapura, pelajar-pelajar di negara-negara lain, dan juga untuk memperlihatkan bahawa Malaysia ini cukup komited dalam soal-soal yang terkait rapat dengan soal memajukan dan meningkatkan martabat pendidikan negara. Sebab itu kita tidak boleh ambil pendekatan bahawa apa yang kita lakukan ini semua dah ditentukan oleh pihak atasan. Jawapan itu kalau 10 tahun yang lalu mungkin boleh dijawab begitu. Tapi saya tidak fikir guru-guru kita yang sedang melalui proses dengan perkembangan
pemikiran yang baik, daya saing yang baik, inovasi, hanya sekadar boleh jawab begitu sahaja. Ini dasar yang telah ditetapkan, kita ikut sajalah. Tapi sepatutnya apa yang boleh kita gagaskan ya dalam soal-soal dasar ini adalah bagaimana kita boleh melakukannya dengan lebih baik. Ya. Itu sebenarnya persoalan ya yang harus kita angkat dalam perbincangan-perbincangan kita sesama kita ini. Bagaimana kita boleh lakukan ia dengan jauh lebih baik. Ya. Bagaimana kita boleh melakukan soal-soal yang terkait rapat dengan STEM jauh lebih baik. Bagaimana kita boleh menetapkan, bila kita membuat dasar tentang TVET, tapi anak-anak kita boleh melakukan dengan jauh lebih baik. Apakah industri yang wujud di sekitar kita ini mampu mendukung dan memberikan upah yang bermaruah kepada anak-anak kita. Itu yang sepatutnya yang menjadi maknanya perbincangan-perbincangan kita. Dalam soal yang ingin saya tekankan frasanya adalah daya ikhtiar pendidikan. Ya. So daya ikhtiar pendidikan ini adalah satu konotasi yang sangat penting untuk kita melihat kembali apakah cukup yang kita lakukan ini dengan segala daya yang ada, ikhtiar yang kita buat, sampai tidak mesej pendidikan kita ini dalam masyarakat. Ya. Jadi saya ambil kesempatan sekali lagi untuk ucapkan terima kasih kepada semua. Saya sangat bahagia sekali dapat kembali dan bertemu mata dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau tidak sempat untuk bersama untuk hari raya nanti, saya ambil kesempatan untuk ucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bil khair. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan ini adalah hujung-hujung betul lah, ya. Hujung-hujung betul lah, last lap kita untuk Ramadan ini, ya. Kalau BPI dia senangnya dia ambil tagline tahun ini tahun kita, dia tukar je, Ramadan ini Ramadan kita, ya. Last lap ini saya ingat antara pengajaran terbesar madrasah Ramadan ini adalah dia punya result yang disebut di penghujung ayat syariat puasa itu, la'allakum tattaqun, ya. Semoga kita semua ini beroleh ketakwaan. Dan dalam madrasah Ramadan ini juga ia tanpa kecuali, ya, bukan saja soal ibadat itu yang mudah-mudahan la'allakum tattaqun itu, tetapi juga soal kita dengan manusia ini dianjurkan bercakap baik, dianjurkan berniat baik, dianjurkan berbuat baik, dianjurkan berlumba-lumba membuat kebaikan, ya, fastabiqul khairat. Dan ini antara mesej penting Ramadan yang mesti juga sampai kepada anak-anak kita, bukan saja soal menahan secara fizikal itu, puasa itu, tetapi mesej yang jauh lebih penting adalah bagaimana la'allakum tattaqun itu semua sebenarnya adalah satu pernyataan ataupun mission statement yang sangat besar di hujung Ramadan itu, ya. Dia tidaklah maknanya dia adalah satu pernyataan harapan yang cukup besar. Kerana kita pun tahu sebagai orang beriman, ya, takwa itu adalah antara perkara tertinggi yang mesti kita capai, dan kita harapkan mudah-mudahan di hujung Ramadan itu persiapan kita itu cukup untuk memenuhi yang disebut sebagai penyataan mission itu, iaitu la'allakum tattaqun. Saya nak akhiri juga dengan tekad saya pada tahun ini adalah untuk terus memastikan bahawa kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita dengan jauh lebih baik daripada tahun sebelum ini. Tahun lepas adalah tahun ujian yang pelbagai dan kita dewasa dan matang dengan semua urusan-urusan dan ujian-ujian itu, tetapi langsung, ya, ia adalah pengalaman hidup yang saya fikir sangat penting untuk kita sama-sama lihat bagaimana kita nak bawa ke hadapan berkaitan dengan pendidikan ini. Jadi harapan saya cukup besar. Memang apabila saya sebut tahun ini tahun kita itu, ia tidak hanya melihat kepada satu unjuran sahaja, tetapi jauh lebih daripada itu. Sebab itu tumpuan kita sekarang ini, saya tahu pengarah memberikan tumpuan penuh, ya, bagaimana untuk terus melonjakkan semua PPD dan juga semua sekolah, termasuk, ya, kita sedang melihat bagaimana kita nak empower semua pegawai-pegawai kita, termasuk SIC Plus, ya, SIP Plus, yang sebenarnya akan memberikan kesan langsung kepada sekolah, termasuk pemilihan 5 buah sekolah
di setiap daerah itu, ia akan menjadi benchmark penting untuk kita lihat bagaimana proses aspirasi, proses inspirasi dan proses fokus itu yang memberikan sedikit sebanyak perkembangan kepada sekolah-sekolah ini. Sekolah siapa sekolah fokus lagi? Ada lagi? Semua dah naik aspirasi dah? Senyum-senyum je ni. Tak apa, data ada kat saya ni. Kita cek satu-satu. Dan juga sekolah inspirasi yang jatuh pada sekolah aspirasi dan fokus. Ini pun kita risau juga. Kerana ada sekolah yang bermula dengan sangat-sangat baik, tapi dalam keadaan tertentu perubahan pimpinan pentadbir misalnya menyebabkan mereka jatuh. Begitu juga dengan apabila berlaku krisis-krisis yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka jatuh. Begitu juga dengan pencapaian-pencapaian yang tidak dapat dibuat secara berfasa dan juga secara teliti, menyebabkan mereka juga jatuh. Jadi ini semua memberikan kesan langsung kepada sekolah-sekolah kita yang harus kita bantu. Mesej saya kepada JPN, bantu bukan hukum. Ini penting, supaya kita dapat naik sama-sama sebagai sebuah kementerian yang kuat, dan pastinya untuk anak-anak kita melihat bahawa inilah dia kementerian yang memberikan tumpuan penuh kepada mereka dan memastikan mereka tidak terpinggir daripada mendapat semua manfaat pendidikan itu. Jadi untuk anak-anak SPM, mana anak-anak SPM tadi? Okey, subjek apa paling susah? Admat. Mana cikgu Admat? Apa sebab buat susah-susah soalan ni? Tahun ni kita susahkan lagi soalan lah. Tahun lepas senang sangat. Tahun ni kita susahkan sikit. Baik, terima kasih di atas perhatian semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas masa dan ruang yang diberikan. Jadi tahun ini, okay, last. Tahun ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Fadlina binti Siddiq atas ucapan sementara tadi. Dan moga apa yang disampaikan sementara tadi menjadi pedoman dan amalan kita. Dan jika kita teliti dan kita fahami ucapan dan juga taklimat yang diberikan sementara tadi sebenarnya telah menyentuh dan juga telah menterjemahkan 7 trust strategik yang komprehensif dan juga 49 prakarsa yang berimpak tinggi dalam rancangan pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035. Dan rancangan pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 ini juga membawa slogan ataupun tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Cumanya YB, kita di daerah Hulu Perak ni daripada Lenggung sampai ke Gerik membawa kepada Pengadilan Hulu, kita tak panggil merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Selalunya orang Hulu Perak ni sebut closing the gap, rising the bar, together we succeed. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan kepada acara dan agenda seterusnya. Sempena keberkatan bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, majlis pada petang yang bermakna ini akan diteruskan dengan satu lagi pengisian yang cukup istimewa dan syarat dengan nilai kebersamaan, iaitu acara agihan ataupun simbolik agihan bubur lambuk kepada para hadirin sekalian. Untuk makluman semua, bubur lambuk yang akan diagihkan ini telah dimasak secara gotong royong oleh warga Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Hulu dan sebagai simbol semangat muafakat, kebersamaan dan budaya berkongsi rezeki yang sentiasa menjadi tradisi indah dalam masyarakat kita sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Dan sesungguhnya inisiatif ini bukan sahaja menyemarakkan lagi suasana Ramadan, malah mencerminkan nilai keprihatinan, semangat kekeluargaan serta budaya saling memberi dalam kalangan warga pendidikan dan komuniti setempat. Dan sehubungan dengan itu, dengan penuh hormatnya, majlis menjemput Yang Berhormat Fadlina binti Siddiq, Menteri Pendidikan, bersama-sama Yang Berusaha Tuan Zulkifli bin Muhammad Mokhtar, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak, dan Div-Div Kehormat
untuk menyempurnakan acara agihan bubur lambuk kepada para hadirin sekalian. Dengan segala takzimnya dipersilakan.
Baik tuan-tuan dan puan-puan, berakhir sudah sesi kita pada petang ini. Saya bagi pihak majlis mengucapkan atau memohon kemaafan di atas segala kekurangan sepanjang majlis ini berlaku, dan saya sudahi dengan serangkap pantun. Bintang barat terbitnya petang, bintang timur terbitnya pagi. Jika tidak melarat panjang, ada umur ketemu lagi. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك